Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah dapat jumpa malam ni untuk kelas kita yang berikutnya. Tajuk malam tajuk yang simple sahaja. Tajuknya tajuk penaklukan matematik. Tajuk bab 4 tingkatan tajuk bab 4 bab 3 tingkatan 4, satu tajuk yang sangat senang, sangat mudah dan sangat berpotensi diuji dalam SPMU dan juga SPM sebenar. Jadi jom kita sama-sama ikut. Kalau tak faham nanti just bertanya saja, jangan takut. On audio cakap je, tak ada masalah. Okey je, saya jawab je. Alright. Jom saya share screen dulu. Share screen je. Okey, tajuk malam ni ialah tajuk penaklukan logik. Macam biasa lah, saya akan beritahu sebetul sini ialah ASFA, iaitu ajar sampai faham. Saya ajar awak dengan ikhlas hati insya-Allah. Dan terima ajar saya ini dengan ikhlas juga. Diakhiri dengan harapan dan doa. Insya-Allah awak, usaha kita ni akan berbalas lah insya-Allah. Alright. So tajuk malam ni, tak payah dunia semua ni. First kali saya minta lagi sekali, tolong mindset kita positifkan dia. Jadi fikirkan selalu matematik itu kacang, matematik senang. Alright. Saya ulang lagi sekali. Ini semua tahun lepas saya masih dapat A+ lagi. Ini saya ambil SPM kali ke-23. Bagi yang first time jangan saya ambil SPM setiap tahun ya. Ini dah kali ke-23 saya ambil, dapat A+ tahun lepas. Tetapi sepanjang keseluruhannya saya ambil dah 23 kali. Inilah kali ke-22 dapat A+. Masa saya form 5 tak dapat A pun. Saya dapat B waktu tu, B3. B3 zaman kita ni adalah A-. Zaman saya B3. Tahun ni saya masuk lagi SPM insya-Allah. Bulan 7 nanti saya akan duduk exam di Kuala Selangor dan saya sebenarnya akan duduk exam di Kelang. Sungai Kapar Indah. Penaklukan logik. Tajuk yang sangat senang di mana tahun 2021 tidak diuji dalam paper 2. Paper 1 dia ada. 2022 diuji dalam bahagian A. 2023 tidak diuji. 2024 dalam bahagian A. 2025 dalam bahagian A. Dan tahun ni untuk SPM sebenar. Dalam SPM sebenar saya jangka akan diuji dalam bahagian A juga. SPMU setakat ni tajuk ini setiap tahun diuji. SPMU tajuk ini setakat ini setiap tahun diuji, di mana tahun 2000 tahun lepas masuk juga dia follow SPM je. Maksudnya tajuk ni tajuk yang sangat penting. Tahun ni saya jangka dalam SPMU dan juga SPM sebenar akan diuji berkaitan dengan hujah sah tak sah, munasabah tak munasabah, ataupun hujah kuat lemah, yakin tak meyakinkan. Yang kedua, tahu tentang songsangan dan kontra positif. Juga membuat kesimpulan secara induktif. Sebab tahun lepas masuk berkaitan dengan kesimpulan secara deduktif. Dalam topik ini, pastikan sekarang ni awak masih ingat lagi berkaitan dengan pernyataan. Diberi satu ayat, tentukan ayat itu pernyataan atau bukan. Yang kedua, diberikan pernyataan, tentukan pula ayat itu sama ada benar atau palsu. Dan seterusnya lagi, ada soalan bentuk, diberikan ayat, isi tempat kosong, gunakan pengkuantitian yang sesuai. Kemudian diberikan hujahan, tahu untuk menulis implikasi, akas, songsangan dan juga kontra positif. Lepas tu sama ada dibagi salah satu ini pula, tentukan pula kebenaran dia. Sama ada hujah itu benar tak sah tak sah, benar ke palsu. Kemudian berkaitan dengan hujahan pula, pastikan awak tahu untuk menentukan hujah itu sah ataupun tidak sah. Adakah hujah itu munasabah ataupun tidak munasabah. Ataupun yang kedua, tentukan hujah itu sama ada dia kuat atau lemah. Kemudian sama ada dia meyakinkan ataupun tidak meyakinkan. Dan akhir sekali lah tahu membuat hujahan kesimpulan secara induktif dan deduktif. Inilah dia benda-benda yang awak kena belajar. 2, 4, 6 saja. 6 saja. Ketentukan pernyataan bukan,
benar palsu pernyataan tersebut, pengkuantitian, implikasi akal songsang kontra, tahu tentang kebenarannya, tahu berkaitan dengan hujah permeh kesimpulan, tahu sah tak sah, munasabah tak munasabah, kuat lemah ataupun meyakinkan tidak meyakinkan. Dan kesimpulan secara induktif dan juga deduktif. Okey. Pertama sekali. Okey. Nak ajar awak fahamkan balik tentang pernyataan. Bagaimana nak tahu ayat itu pernyataan ataupun bukan pernyataan? Sangat senang. Contoh. Okay. Ini maksud pernyataan, iaitu suatu ayat yang dapat ditentukan kebenarannya. Sama ada ayat itu benar ataupun itu palsu. Dia tidak boleh kedua. Sekali kita baca, ayat ini mungkin betul, mungkin salah. Itu bukan pernyataan. Pernyataan kita baca, oh ayat ini salah. Oh ayat ini palsu. Itu pernyataan. Contoh. Ini adalah gambar ikan sayur. Adakah dia pernyataan? Confirm bukan. Sebab apa? Ini gambar ikan. So bila kita dapat tentukan dia benar palsu, maka ini adalah suatu pernyataan. Simple gitu ya, contoh. Okey. Contoh kedua. 5 tambah pi sama dengan 100. Adakah ayat ni pernyataan ataupun bukan pernyataan? Kita nak tanya dulu. Adakah ayat ni pernyataan ataupun bukan pernyataan? Kita nak tanya Azwa. Cuba. Adakah ayat ini pernyataan atau bukan pernyataan? Oh, dia cakap je tak ada salah, okey. Ataupun Jeremy ke, Nurul Hasanah ke, anyone. Nak cuba. Adakah ayat ni pernyataan atau bukan? Cikgu, jawapan dia bukan ke cikgu? Kenapa bukan? Sekejap. Kerana awak tidak tahu pi tu berapa. Kalau pi tu 95, ayat ni jadi betul. Tapi kalau pi tu 10, ayatnya jadi palsu. Maksudnya ayat itu mungkin benar, mungkin palsu. Sebab kita tak tahu pi tu berapa. Jadi ayat ini bukan pernyataan. Sebab tak tahu pi tu berapa. Okey? Yang ini pula. Adakah dia pernyataan? Jika pi sama 10, maka 5 pi 50. Dia beritahu pi itu 10. So kalau 5 kali 10, memang dapat 50. So ayat ini adalah ayat pernyataan. Sebab kita tahu dianya memang betul ayat ni. Okay? Itu kalau melibatkan huruf kan. Berikutnya ni pula. 5pi campur 8pi sama dengan 58pi. Adakah ayat ni pernyataan ataupun bukan? Siapa cuba lagi sekali? Okey, Lin kata bukan. Okey, Lin. Tanya Lin 5pi campur 8pi. Jadi berapa pi? Okey, 5pi campur 8pi sepatutnya dapat 13pi. So ayat ini palsu. Jadi ayat ini adalah pernyataan. Okey, yang first tadi kenapa pernyataan? Sebab pi tak tahu apa. Tapi yang last ni pun sama juga. Walaupun kita tak tahu pi tu berapa. Tetapi sepatutnya 5pi tambah 8pi sepatutnya dapat 13pi. Bukan 8pi. Jadi ayat ni confirm palsu. Maka dia pernyataan. Saya ulang sekali ya. Kalau melibatkan huruf, kalau huruf itu hanya ada di sebelah kiri je ataupun sebelah kanan je, bukan pernyataan. Okay. Contoh saya, kalau huruf itu hanya ada sebelah saja, ayat ini bukan pernyataan. Melainkan walaupun dia sebelah saja tapi dimaklumkan pi itu berapa. Ini pernyataan. Tetapi kalau ayat itu walaupun pi tak tahu berapa tapi setiap nombor itu ada huruf yang sama, dia pernyataan. Itu clue utamalah kalau berkaitan dengan huruf. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, pengkuantitian. Pengkuantitian ada dua jenis. Yang pertama adalah kalau kotak kosong di depan. Kalau kotak kosong di depan, kita akan gunakan perkataan semua ataupun sebilangan sahaja. Okey? Di mana, contoh ayat ni, kalau ayat ni nak jadikan ayat yang betul, kita tak boleh kata semua kenderaan pakai petrol. Sebab bukan semua. Lori pakai diesel, kapal terbang guna kerosin, yang pakai petrol cuma motosikal dan kereta saja. Jadi, untuk ayat ni ayat benar, kita guna perkataan sebilangan. Okey? Nak dikata palsu pula,
guna semua. Itu cara dia. Okey, contoh katakan, murid tingkatan 5 akan menduduki SPM. Benar, kita guna perkataan semua. Memang semua form 5 duduk SPM. Nak jadikan palsu, guna sebilangan. Contoh. Okey, yang kedua, kalau kotak kosong di tengah. Kalau kotak kosong di depan, guna semua ataupun sebilangan. Bergantung dengan soalan. Sebab dia nak palsu atau benar. Gantunglah. Okey. Tapi kalau kotak kosong di tengah, kita guna perkataan dan ataupun atau. Untuk tentukan nak guna apa, contoh, nak jadikan ayat ni ayat benar. Untuk kes macam ni, tengok di kiri. 6 tambah 3, 9. Ayat ini benar. 7 kuasa 2 ialah 49. Ayat ini juga benar. Untuk menjadikan dia benar, yang paling tepat kita guna dan. Okey? Kalau begini pula contoh. 9 kali 2pi, 8pi. Okey, ayat ini benar. 10 perdana. Ayat ini palsu. Kalau ada benar, ada palsu, nak jika dia benar, kita guna perkataan atau. Biasa? Maksudnya kalau nak guna huruf dan, mesti dua-dua benar, baru dikira benar. Kalau nak guna atau, salah satu benar pun sudah memadai untuk jadikan itu ayat yang benar. Okey. Yang ketiga, apakah itu antarjadian dan juga akibat? Contoh ayat. Jika M sama dengan 5, maka 9M tambah 3, 48. Antarjadian merujuk kepada yang merah, akibat merujuk kepada yang biru. Itu dia clue dia. Antarjadian melibatkan yang merah, akibat melibatkan yang biru. Itu shortcut dia. Okay. Alright. Untuk menentukan kebenaran sesuatu hujahan, kalau melibatkan angka. Okay. Melibatkan angka saja. Contoh gini. Kalau yang pertama benar, kedua benar. Pertama benar, kedua palsu. Palsu benar dan palsu. Kalau ada perkataan dan, mesti dua-dua benar, kesimpulannya akan jadi benar. Yang lain semuanya palsu. Kalau benda yang sama, tetapi guna perkataan atau. Kalau atau ni, ada satu biru pun sudah dikira benar. Dua-dua merah baru palsu. Itu kalau word atau. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat. Tak faham tanya lah? Okay. Yang keempat, berkaitan dengan implikasi, akas, songsangan dan kontrapositif. Ini empat benda ni, awak mesti faham betul-betul. Okey? Implikasi, mesti ada word jika, maka. Contoh, jika P sama 7, maka P sama 3/1. Contoh ayat. Okey, untuk mencari akas, mesti ada word jika maka juga, tetapi kita pindah tempat. Hijau ke depan, purple ke belakang. Itu akas. Akas ialah dia terbalikkan soalan implikasi itu. Songsangan pula, dia sama macam implikasi. Sama macam soalan. Tapi beza dia adalah, songsangan sama macam soalan, tapi kita ubah simbol. Kalau soalan kata tadi P sama dengan 7, kita ubah kepada P tidak sama 7. Maka, kalau implikasi 3P sama dengan 12, maka songsangan 3P tidak sama 12. 21, sorry. Okey, itu songsangan. Dan kontrapositif, sama, dia ikut soalan implikasi tu, dia akan bertukar tempat dan bertukar simbol. Jadi, dia sama macam akas lah. Dia sama macam akas, bertukar tempat, tetapi dia juga bertukar simbol. Kalau akas sama dengan, dia jadi tidak sama dengan. Kalau akas sama dengan 7, dia jadi P tidak sama 7. Bermaksud sini adalah, implikasi dia sama macam soalan. Akas sama macam soalan, tapi ubah tempat. Itu akas. Songsangan sama macam soalan, tetapi dia ubah simbol. Kontrapositif, ubah soalan, ubah simbol. Ubah tempat, ubah simbol. Itu. Pastikan awak tahu beza
antara implikasi, akas, songsangan dan kontrapositif. Okey, ini part yang pertama berkaitan ini. Untuk part yang kedua, berkaitan ini pula, diberikan implikasi tersebut, awak akan tentukan adakah dia benar atau palsu. Contoh, jika P besar 7, maka P besar 5. Adakah ayat ini benar atau palsu? Siapa boleh cuba bagi idea? Benar ke palsu dan kenapa? Anyone nak cuba? Adakah ayat ini benar atau palsu? Dia kata jika P besar 7, maka P besar 10. Adakah ayat ini benar atau palsu? Okey, cuba. Kod Aira nak cuba ke? Aina Sofia, saya sebut nama saya nampak dekat handset tadi. Nurul Hasanah, Arif. Kau nak cuba bagi pandangan? Mohnesh. Okey, palsu ke cikgu? Tu saya tanya tu. Palsu ke cikgu? Okey, alright. Untuk menentukan kebenaran, jadi cara dia. Kita tulis dulu jika P 7. Okey. Kita mulakan dengan jika dulu. Okey. P besar 7, nombornya ialah bermula dengan angka 8, 9, 10, 11 dan seterusnya. Hijau pula, P besar 10, nombornya bermula daripada angka 11 dan ke atas. Jadi adakah dia benar atau palsu? Okey. Untuk tentukan benar palsu, kita bandingkan dua ayat ini. Tengok ayat atas. Kalau ayat atas ada berisi, bawahnya kosong, ayat ini palsu. Kalau atas ada nombor, bawah kosong, ayat ini palsu. Itu cara tentukan ayat itu. Yang ini pula, akas. Nak test dia. Mula juga dengan hijau. Okey, P besar 10, nombornya ialah bermula 11. 12 seterusnya. P besar 7, bermula angka 8. Benarkah palsu? Oleh sebab nombor ada di bawah, atas kosong, maka ayat ini ayat benar. Itu cara tentukan kebenaran ayat. Songsangan pula. Songsangan sama macam soalan tapi ubah simbol. Okey, kalau tadi P besar 7, P besar 10, untuk songsangan akan jadi P kurang sama. Itu ayat dia. Okey, kalau tadi dia besar saja, nak ubah dia menjadi P kurang sama. Okay, apa nombor yang kurang dan sama 7? Bermaksud nombor itu bermula angka 7 dan semakin kecil. Itu P kurang sama 7. P kurang sama 10, bermula 10 dan makin kurang. Bila atas kosong, bawah berisi, ayat ini ayat yang benar. Untuk kontra pula, ubah tempat. P kurang sama 10 depan, nombornya ialah bermula 10 dan makin kurang. P kurang sama 7, bermula 7 dan semakin kurang. Atas bernombor, bawah kosong, ayat ini ayat yang palsu. Itu cara tentukan kebenaran suatu implikasi, akas, songsang dan kontra. Okay, alright. Tahun ni dijangkalah akan ada satu soalan berkaitan part ini. Harap-harap betul lah tu cakap saya. Okey, untuk menafikan satu ayat, maksudnya untuk menukar implikasi dan akas kepada songsangan dan kontrapositif, kalau nampak simbol sama dengan, nak nafikan dia menjadi tidak sama dengan. Kalau implikasi 5P sama 7. Okey, songsangan jadi 5P tidak sama 7. Kalau 5P besar 7, nak nafikan dia 5P kecil sama. Kalau dia besar, kecil sama. Kalau sama dengan, just slash saja. Okay, alright. Kalau anda nampak, jika P ialah nombor ganjil, nak nafikan dia, P bukan nombor ganjil. Inilah dia cara nak tukar ayat tersebut menjadi ayat songsang dan juga kontra. Ini dah punya. Cari simbol sama dengan kepada tak sama dengan, besar kepada kecil sama, ialah kepada bukan. Kita tak boleh ubah macam ni. Contoh katakan dia beri X ialah nombor genap. Kita pun ubah X ialah nombor ganjil. Itu tak boleh. Nak ubah mesti kita guna ubahkan dia punya kuantiti tu, pengkuantitian tu. So kalau kita X ialah nombor genap, nak nafikan dia adalah X bukan nombor genap.
Itu benda dia. Okay? Alright. Seterusnya, kebenaran bergantung kepada akibat. Ini kalau kes melibatkan nombor saja. Kalau melibatkan huruf, kita buat macam kalau melibatkan huruf, kita buat macam ni ya. Melibatkan huruf, kita buat macam ni. Tapi kalau melibatkan angka saja, kita tengok gini. Ayat pertama, ayat kedua. Ayat pertama ialah antarjadian, ayat kedua ialah akibat. Untuk tentukan kebenaran suatu ayat yang ada nombor saja, kita lihat dia punya akibat. Dia punya akibat ujung tu, sebelah kanan. Okay, contoh. 2x kali 6, ini untuk implikasi ya. 2x kali 6 kali 3 sama 6. Ayat itu betul. 8 tolak 2 kali 3 dapat 18 kata. Ayat ini palsu. Sebab 8 tolak 2 kali 3 sepatutnya dapat ialah 2. Okay, bukan 18. So palsu. Bila satu antarjadian benar, akibat palsu, kebenaran keseluruhan ayat ini menjadi ayat palsu. Bermaksud nilai kebenaran kalau melibatkan angka saja, kita akan rujuk akibat sebagai penentunya. Okay? Itu kalau melibatkan angka sahaja. Kalau melibatkan huruf, masa kita cakap tadi. Bandingkan dua tu. Okey. Seterusnya, untuk melengkapkan hujahan. Hujah ada 3 jenis yang awak belajar semasa tingkatan 4. Yang pertama adalah bentuk satu. Bentuk satu, dia ada perkataan semua ataupun sebilangan. Okey. Permis 2, contoh, 8 menggenap, kesimpulan ialah ini. Ini bentuk satu. Bentuk satu mesti ada perkataan semua ataupun sebilangan, kemudian ada ayat merah, ada ayat biru. Itu permis 1. Permis 2 pula, tiba-tiba muncul ayat baru, warna hijau. Tetapi dia menerangkan yang merah tu. Dan kesimpulan, masih kekal yang hijau, tapi dia membuat kesimpulan untuk yang biru tu. Maksudnya, bentuk 1, mesti ada word semua. Yang kedua ada merah biru, hijau merah, hijau biru. Itu bentuk 1. Kalau dia buat gini, katakan dia buat gini. Dia buat yang biru duduk atas. Ayat itu ayat bukan bentuk 1. Bentuk 1 dia mesti merah biru, hijau merah, hijau biru. Itu bentuk 1. Selain dari bentuk ini, bukan bentuk 1. Contoh dia buat merah biru, hijau biru, hijau merah. Terbalik begitu, bukan bentuk 1. Okey, bentuk kedua pula, dia mesti ada perkataan jika dan maka. Itu clue dia. Untuk bentuk 2, mesti ada perkataan jika, maka. Bentuk 1 tadi, semua ataupun sebilangan. Bentuk 2 dia ada jika, maka. Jika merah, maka biru. Itu permis 1. Untuk permis yang kedua, dia menerangkan yang merah dulu. Contoh, P sama 3. Kesimpulan dia adalah baru terang yang biru itu. 12 ialah nombor 3. Kenapa 12? Sebab apa? Dekat atas tu dia beritahu P3 4P. So kalau P3 maka 4 kali 3 dapat 12. Jangan jadi 4P, 12. Okay, kita ubah nilai dia. Alright. Inilah bentuk yang kedua. Katakanlah kita buat macam ni. Kita buat jika merah maka biru, kita beritahu biru dulu. 4P yang nombor genap, kita kata kesimpulannya adalah P yang 3. Terbalik begitu, markah tak ada. Markah salah. So bentuk yang kedua adalah jika merah maka biru. Yang kedua P merah. Yang ketiga P biru. Okay, dia terangkan merah dulu, terangkan biru pula. Itulah bentuk yang kedua. Kalau awak buat dia begini, contoh kata awak buat yang biru dulu. Kat permis 2, jawapan awak salah. Okay, bentuk 2 mesti merah, biru, merah dan biru. Okay, bentuk yang ketiga pula, sama macam bentuk yang kedua, ada word jika, ada word maka. Contoh P sama 3, maka 4 pintu genap. Untuk jadikan bentuk 3, ciri dia ialah dia menafikan ayat tersebut.
menafikan yang biru dulu. Kalau yang biru kata permis 4P ialah nombor genap, nak nafikan dia, maka jadilah 4P bukan nombor genap. Gitu. Word ialah tukar kepada bukan. Kemudian kalau 4P bukan genap, bermaksud P juga bukan sama 3. Gitu. Ini untuk hujah yang ketiga. Okey, tengok nampak beza tak? Yang kedua tadi dia buat jika merah maka biru, mula merah akhir biru. Okey, bentuk dua. Okey, bentuk satu ada word semua atas bilangan, ada merah biru, ada hijau merah, ada hijau biru. Itu bentuk satu. Untuk bentuk dua mesti ada word jika maka, di mana kalau ada merah biru, dia mesti terangkan yang merah dulu dan pastikan merah itu betul. Akhirnya terangkan yang biru, biru juga kena betul. Itu hujah bentuk dua. Hujah bentuk tiga, dia ada jika maka juga, tetapi dia mulakan dengan yang biru, tetapi dia menafikan. Okey, kalau awalnya 4P ialah nombor genap, nak nafikannya, maka jadilah 4P bukan nombor genap. Bila 4P nombor genap, P sama 3. Kalau 4P bukan genap, maka P tidak sama 3. Itu cara dia. Nak ulang. Okey, ubah simbol sajalah. Okey. Seterusnya saya ulang sekali. Untuk bentuk saya nak apa? Nak tutup senyap video agak slow sikit. Okey, alright. Sambung balik. Okey. Terulang lagi sekali. Boleh nampak slide saya? Takut tak nampak. Boleh ke nampak you? Okey, alright. Okey, saya ulang sekali. Bentuk hujah kita belajar ada 3 jenis. Bentuk yang pertama ada word semua atau sebilangan. Dia mulakan dengan merah hijau. Kemudian ada biru merah, biru hijau. Itu bentuk satu. Selain bentuk ini, bukan bentuk satu. Dia mesti mulakan dengan semua atau sebilangan. Dia mesti ada merah, hijau, biru, merah, biru, hijau. Dia mesti merah, hijau, biru, merah, biru, hijau. A, B, C, A, C, B. Itu bentuk dia. Satu. Bentuk yang kedua pula, mesti ada word jika maka. Jika P maka Q. Dia akan terangkan P dulu dan P tu benar betul. Maka Q dia betul. Ini bentuk kedua. Kalau dia buat Q benar, P benar, itu bukan bentuk dua. Bentuk yang ketiga pula ada jika maka juga. Tapi dia akan terangkan yang Q dulu. Kalau tadi P benar, yang ini Q palsu. Dia kata Q salah, lepas tu baru buat P salah. Jadi adalah 3 bentuk. Okey, minta awak faham lah benda ni. Faham beza dia macam mana dan faham nak terangkan macam mana. Bentuk satu semua merah hijau, biru hijau, biru merah, biru hijau. Dia akan menerangkan yang merah dulu. Bentuk dua dan tiga mesti ada word jika maka, tetapi bentuk dua dia membenarkan P dan benarkan Q. Bentuk tiga dia menafikan Q dahulu, baru nafikan P. Itu bentuk tiga. Okay, alright. Hujah itu akan menjadi sah kalau akur kepada bentuk satu atau dua atau tiga. Akur saya bentuk gini, maka hujah itu menjadi hujah yang sah. Dan kalau permisnya benar semua, kesemuanya benar, hujah itu adalah sah dan juga munasabah. Maksudnya kalau semua betul, hujah itu sah sebab ikut bentuk, hujah itu munasabah sebab semuanya benar. Tetapi kalau ada permis atau kesimpulan yang palsu, maka hujah itu walaupun sah, dia menjadi tidak munasabah. Okey, dan kalau kita baca soalan tersebut, dia tak akur bentuk. Tak akur bentuk saja, maka dia tidak sah. Bila tidak sah, automatik dia tidak munasabah. Yang ini kalau boleh ingat lagi bagus. Okey? Kalau ikut bentuk, sah. Kalau ada yang palsu, tak munasabah. Kalau semua benar, dia munasabah. Kalau tak ikut bentuk, automatik dia tidak sah. Bila tidak sah, automatik dia tidak munasabah. Okey, hujah kuat lemah pula, dia bergantung kepada kesimpulan ayat. Kalau kesimpulan benar,
hujah itu kuat. Kalau kesimpulan palsu, hujah itu lemah. Bila hujah itu lemah, automatik dia tidak meyakinkan. Kalau hujah itu tidak sah, maka hujah itu tidak munasabah. Okay? Sah dengan munasabah. Kuat dengan meyakinkan. Tapi kalau hujah itu kuat, ada pula premis yang palsu, hujah itu kuat tetapi dia tidak meyakinkan. Kalau semua benar, hujah itu bukan sekadar kuat tetapi dia juga meyakinkan. Okey? Tu kena ingat. Dan yang terakhir sekali part ni, okey. Membuat kesimpulan. Membuat kesimpulan hanya ada dua jenis saja. Yang pertama adalah buat kesimpulan secara deduktif, yang kedua secara induktif. Deduktif ni lah daripada formula kita nak mencari nilai yang diberi. Daripada bentuk umum ke bentuk khusus. Okey? Induktif terbalik. Daripada bentuk khusus ke umum. Maksudnya deduktif kita gunakan formula, induktif kita bina formula itu. Okey? Deduktif kita menggunakan formula itu, induktif kita membina formula itu. Okey, contoh. Okey, kita nak contoh beberapa contoh lah. Lepas tu kita buat soalan. Okey, contoh ni malam ni saya nak banyak bertanya lah. Sebab apa? Sebab soalan senang. Okey, saya ikut nama kat telefon sini. Oh, kejap ya, saya kena masuk dalam Google Meet lagi satu. Kejap ya. Tapi saya slow, saya tak cakap apa-apa lah kat grup tu. Saya ada meeting kan ni. Kejap ya. Okey, kejap ya. Saya nak masuk Google Meet dulu. Okey, kejap ya. Seminit ya. Sekejap ya. Okey. Okey, alright. Okey. Sekejap ya. Saya kena buka kamera pula. Nanti kan tak boleh rasa ni. Sekejap ya, saya nak buka. Saya buka sekejap ya. Sekejap. Pasal kena masuk meeting ni sebab meeting saya. Sekejap ya. Macam saya tekan ni, setting dia. Maksudnya ada kesimpulan jadi DIC terus kan? Ya. Sekejap ya. Kejap ya. This call is now being recorded. This call is now taking notes. Baik, terima kasih ucapkan kepada yang berusaha doktor, tuan-tuan yang dapat hadir pada... Okay, alright, sorry ya. Sebab saya kena join meeting ni. Okay. Ayat pertama. Tentukan sama ada, typo ya, tentukan sama ada setiap yang berikut pernyataan ataupun bukan pernyataan. Rama-rama sejenis mamalia berkepak. Pernyataan bukan? Anyone? Kena cakap lah sebab saya tak tengok dekat pernyataan. Sebab apa? Ayat itu ayat palsu kerana rama-rama adalah sejenis serangga. So ayat ni confirm palsu. Akan pernyataan. Okay. Dan clue penting, kalaulah yang pertama ni pernyataan, yang kedua automatik dia adalah bukan pernyataan. Itu shortcut dia. Okay. Kalau yang pertama tu pernyataan, yang kedua automatik dia bukan pernyataan. Kalau yang pertama itu benar, yang kedua automatik palsu. Kalau yang pertama itu dan, yang kedua automatik atau. Kalau yang pertama itu semua, yang kedua automatik sebilangan. Itu shortcut SPM. Dia tak adalah yang pertama pernyataan, kedua pernyataan. Tak ada. Dia mesti berlawan satu. Okay, alright. Yang kedua, untuk menjadikan ayat ini, nak melengkap hujah ni,
Kita tengok permis 1, permis 2, kesimpulan. Yang dah ada, kita potongkan mana yang serupa. Contoh kat sini, yang serupa adalah poligon sekata. Potong. Yang bawah ada juga. Potong. Tinggal lagi, nampak ada PQRS, nampak ada sebenarnya. Gabungkan dia, jadikan satu ayat yang cantik. So, ayat yang cantik ialah PQRS mempunyai sebenarnya. Itu yang cantik. Kalau kita buat macam ni, mempunyai sisi sama panjang, ialah PQRS, ayat itu salah. Okay? Ayat dia mesti jadikan satu ayat yang cantik. Baru betul. Okay, baru terima. Okay, next. Sekejap, saya ambil earphone sekejap. Sekejap. Okay, next. Kita tengok sikit ayat dia. Okay. Bila kita nampak word, tuliskan dua implikasi. Okay. Nampak word implikasi, mesti ada perkataan. Nampak word implikasi, akas, songsang, kontra, mesti ada word jika, maka. Mesti ada gitu. Oh, atas satu lupa. Ini bukan nyataan sebab apa? Y tak tahu apa. Ni. Nampak word implikasi, mesti ada perkataan jika, maka. Mesti ada. Okey, untuk implikasi yang pertama, kita buat jika merah, maka biru. Okey, mesti buat ayat atas dulu. Yang kedua, jika yang merah pula biru, ubah tempat. Implikasi dua kita ubah tempat. Okay, implikasi dua kita ubah tempat. Implikasi dua ialah akas. Okay, alright, boleh faham? Okay, next. Yang ni pula, untuk melengkapkan hujahan kita, okay, kalau kotak kosong di tengah, kita akan gunakan word dan ataupun atau. Untuk jadikan ayat itu benar atau palsu, benar, tengok ayat kiri. 63 nombor perdana. Ayat ini ayat yang palsu. Sebab 63 bukan perdana. Jadi awak kena faham lah apa maksud perdana. Awak kena faham apa maksud perdana, nombor genap, nombor ganjil, nombor kosong sempurna tu kena tahu. Oktagon 8 sisi, ini benar. Bila satu palsu, satu benar, untuk jadikan ayat itu ayat yang benar, kita akan gunakan perkataan atau. Kalau dua-dua benar, kita guna word dan. Okay. Kalau dua-dua benar, guna dan. Kalau ada salah satu benar, guna atau. Untuk jadikan ayat itu ayat yang benar. Kemudian, kalau kotak kosong di kiri, di hadapan, guna word semua ataupun sebilangan. Nak guna mana satu? Bergantung pada soalan tu, ayat tu. Negeri di Malaysia mempunyai kemudahan pelabuhan kapal. Yang ni, kita kena tengok, kena pasti. Betul tak betul ayat tu? Perlis tak ada pelabuhan. Penang ada. Kedah ada. Perak ada. Selangor ada. KL tak ada. Bukan semua negeri dalam Malaysia ada kemudahan kapal. Jadi untuk jika ini benar, kita guna perkataan sebilangan. Kalau semua ada, semua. Contoh, murid tingkatan 5 menduduki SPM. Memang semua nak ambil SPM pun. So nak jika dia benar, guna sebilangan. Okey.
P3B. Cluenya tuliskan kontra positif. Okay. Tuliskan kontra positif. Word kontra, ingat word kontra, ubah tempat, ubah simbol. Jadi, perkataan jika maka masih ada. Tapi kita ubah tempat, maksudnya kalau P3 di kanan, pergi depan. Dan ubah simbol. Kalau P3 tu besar, ubah kepada P kurang sama 3, P kurang sama 6. Nampak tak? Kontra, ubah tempat, ubah simbol. Okey. Ubah tempat, ubah simbol. Itu untuk tulis kontra. Kalau songsangan, tempat kekal, ubah simbol. Okey, faham? Kebenaran pula. Nah, P kurang sama 3, nombornya bermula dengan angka 3 dan makin kurang. P kurang sama 6, nombornya adalah bermula dengan angka 6 dan kurang. Benarkah palsu? Oleh sebab di atasnya kosong, bawah bernilai, ayat ini ayat benar. Sebab apa benar? Semua nombor 3 yang merah atas tu, semua dekat bawah tu. That's why dia benar ayat tu. Okay? Itu cara tentukan kebenaran sesuatu pernyataan. Boleh ha? Okey, lagi sekali yang ni pula. Soalan kata, nyatakan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Tentukan sama ada pernyataan berikut adalah benar atau palsu. Bilangan angka berarti bagi 0.00746 ialah 6 angka. Berarti benar atau palsu? Okey, benar atau palsu ni? Ayat ini ayat yang palsu. Sebab apa? Angka berarti dia mesti bermula dengan angka 1 hingga 9. Kosong di kiri tidak dikira. Patutnya ini ada 3 angka. Berarti saja. Okey. Akas sama macam soalan tetapi ubah tempat. Akas sama soalan tapi kita ubah tempat. Bermula dengan X11 dulu. Okey, baru ini. Okey. B2. Seterusnya. Untuk songsangan, sama soalan, ubah simbol. Okay. Ya. Jadi, untuk songsangan, ubah tempat kekal simbol tukar. Nah, dia gitu. Okey. Alright. Okey, seterusnya. Untuk melengkapkan permis, bila ada 2, potong yang sama. Nampak? Sini nampak ialah perdana. Atas tulis ialah, bawah tulis bukan. Atas tulis P, bawah 9. So, nampak tak? P ialah 9 bukan. 3P ialah 3P bukan. Tapi jangan guna 3P. P tu gantikan dengan angka 9. Sebab apa? Kesimpulan tu guna 9. Dia saya jawab 7. Okay, next. Hujah ini. Okay, siapa boleh bagi respon? Adakah hujah ini sah ataupun tidak sah? Kena buka audio ni, beritahu dah sebab saya tak dapat tengok chat. Sebab saya guna untuk Google Meet lain. Adakah hujah ini sah ataupun tidak? Sah tak sah? Sah. Okey, kenapa sah? Okey, kita cek dengar. First kali, bila nampak word semua. Bila nampak word semua, kita cek tengok. Adakah dia akur bentuk satu?
semua. Nampak? Kenapa dia sah? Sebab dia betul-betul. Iaitu ada semua poligon. Okey, ayat pertama. Ada 3 sisi. Ayat kedua. Tiba-tiba muncul PQR. Ayat ketiga. Dia terangkan poligon dulu. Yang kiri dulu. Kemudian ayat PQR terangkan dari belakang. So ini hujah sah. Kenapa hujah sah? Alasan kita adalah bentuk satu. Yang kedua, adakah hujah ini munasabah? Untuk munasabah kita cek tengok. Adakah permis 1, permis 2 kesimpulan itu benar? Okay. Semua poligon mempunyai sekurang 3 sisi. Ayat ini benar. Okay. PQR poligon. Kenapa dia benar? Sebab poligon mesti paling kurang 3 sisi, bermaksud mesti ada sekurang-kurang 3 huruf. Betul tak tu? Okay. So semua benar, maka hujah ini munasabah. Okay. Ini pula cluenya. Adakah hujah kita kuat atau lemah, meyakinkan atau sebaliknya? Untuk hujahan kuat atau lemah, kita tengok kesimpulan dulu. Kalau kesimpulan benar, hujah itu kuat. Sebilangan kenderaan guna petrol. Betul? Sebab apa? Sebab bukan semua kereta bukan semua kena guna petrol kan. Lori guna diesel, katakan guna kerosin macamnya. Kereta pun ada guna elektrik juga. So bukan semua. Jadi bila kita sebut sebilangan, ayat ini ayat benar. Maka hujah ini kuat. Kenapa kuat? Kesimpulan benar. Kemudian yang berikutnya, adakah hujah ini meyakinkan? Untuk yakin tak yakin, tengok permis. Okay. Permis 1 kata apa? Motosikal guna petrol. Ayat ini benar. Lori guna diesel. Ayat ini benar. Kereta guna petrol. Ayat ini benar. Kapal terbang guna diesel. Ayat ini palsu. Sebab kapal terbang guna kerosin. Bila ada saja word palsu, maka hujah ini walaupun dia kuat, dia tidak meyakinkan. Alasan kita, permis 4 palsu. Okey, boleh ya? Okey, next. Cluenya. Tak baca habis pun. Cluenya, nampak word deduktif. Bila nampak word deduktif, langkah pertama, nampak formula. Ambil ni. Di mana J itu merujuk kepada jejari. Okey. 2/3 pi J ni adalah formula. Dia kata apa? Buat satu kesimpulan, ada 3 hemisfera. Formula ini untuk satu. Okey. Formula ini untuk satu hemisfera. Dia nak 3 hemisfera. Maka apa kita kena buat? 3 kali. Hitung. Okey. Dibagi diameter 14. Jejari pula dah separuh diameter. Jadi kalau jejari 14, okey. Kalau diameter 14, jejari separuh, maka 7. Ganti formula. Okey. Ganti formula, ganti nilai dalam formula. 1 markah. Guna kalkulator, dapat jawapan. Siap. Ataupun ada orang nak tukar pi tu kepada 27 pun boleh juga. Kalau buat warna kuning, ini 1 markah, ni 1 markah. Kalau buat yang ini, ni jawapan dia. Salah satu ini betul. Terima je 2 markah. Ini cara nak buat soalan secara deduktif. Okey. Lagi sekali tengok. Contoh. Cluenya, buat kesimpulan secara deduktif. Okay. Nampak deduktif saja, first ambil formula.
gantikan maklumat dia. Dia kata apa? NCC. Nak suruh buat 11 cc. So langkah dia, ganti N dengan 11. Gunakan kereta, selesaikan. 2 makan dapat. Itu kesimpulan secara deduktif. Dari formula, tukar kepada jawapan. Untuk induktif pula, ni, kedua ya, nampak induktif pula, nampak ayat bentuk gini, langkahnya ialah sebelum sama dengan kita abaikannya. Sebelum sama dengan kita abaikan. Selepas sama dengan benda yang sama semua sekali, salin balik. Di sini yang sama ialah 80 tolak 7 kurungan. Itu yang sama. Salin balik. Yang tak sama, letakkan huruf N. Koma kan, N sama dengan 1, 2, 3, 4, dot. Ini jawapan dia. Merah betul, 1 markah. Kuning betul, 2 markah. Kalau merah salah, biru betul, okey, macam tu. Lagi sekali. Cikgu. Nampak saja. Ya, saya. Nak tanya kan, kalau kan cikgu kata kan mesti kena sama kan, dia punya nombor kan. Kata kalau sebelum kurungan tu kan, kalau dia tak, bukan sebelum kurungan. Kalau sebelum kurungan tu tak sama macam mana cikgu? Okey, contoh berikut ni. Okey ni. Tengok. Nampak word induktif, sebelum sama dengan kita abaikan, selepas sama dengan yang sama sahaja kita salin balik. Sini yang sama ialah 4 kurungan tolak. Itu yang sama. Yang tak sama, gantikan dengan huruf N. Dalam kurungan tak sama, letak N. Di kanan tak sama, letak N. Siap tukar, koma kan, N 1, 2, 3, 4. Dot. Tetapi di sini, kita kena ingat, kita kata N kita 1, 2, 3, 4. Tapi soalan kata, untuk yang purple tu, 1, 4, 9, 16. Tak sama. Bila tak sama, kita kena samakan. So, macam mana 1 jadi 1, 2 jadi 4, 3 jadi 9. Mestilah 1 kali 1, 2 kali 2, 3 kali 3. So, kalau huruf itu N, maka N jadi N. Kuasa 2. Gitu. Nampak? Kita adjust sikit. Okey. Yang kedua, kita kata N kita 1, 2, 3, 4, tapi soalan kata 3, 4, 5. Macam mana 1 jadi 3, 2 jadi 4, 3 jadi 5. Bermaksud nombor yang biru itu kita tambahkan serba 2. Jadi ini bermaksud jawapan kita yang N hijau tu kena adjust sikit menjadi tambah 2. Barulah betul. Baru dapat markah penuh. Itu cara. Maksudnya kalau tak, nombor tu tak sama 1, 2, 3, 4, kita kena adjust bagi sama. Sama ada kita kuasa 2 kan ke, darab ke, tambah ke, tolak ke. Itu. Faham tak? Okey. So inilah dia part yang penting-penting yang awak kena mahir untuk pastikan topik ini patut dapat markah penuh. Kerana tak perlu mengira pun, hanya menghafal, hanya melihat saja boleh dapat jawapan. Okey? Untuk yang ni pula, senang je kan? Okey. Ini je punya clue. Ini je formula. Yang ini pula kata, nak nombor yang ke-9. Hanya ambil yang nombor tadi tu, gantikan N dia dengan 9. Gitu je. Ambilkan kereta, tekan je. Ni tak boleh tunjuk. Jawapan akhir. Dah siap. Okay? Simple. Dapat markah. Okay. Alright, boleh faham? Okay, so itulah isi-isi penting yang saya nak awak semua faham tentang topik ini. Sekarang kita tengok kita punya latihan yang telah saya berikan dalam grup. Ya, ikut ni.
Okey. Okey. Tengok ni. Nombor 1. Tentukan ayat berikut pernyataan atau bukan pernyataan. Tentukan sama ada ayat berikut pernyataan atau bukan pernyataan. Dia kata apa sini? Semua. Semua dia kata. Semua apa dia kata? Kenderaan di Malaysia pakai petrol. Ayat ini, ayat ini, apa? Dia kata semua kena pakai petrol. Confirmlah ayat ini palsu. Sebab apa palsu? Kerana lori pakai diesel. Kapal terbang guna kerosin. Kereta pun ada yang pakai elektrik saja. Ni bila ada saja ayat itu boleh menjawab benar palsu, maka ayat inilah ayat pernyataan. Ni. Yang ni pernyataan. Itu jawapan dia. Okey, gitu. Dan clue utama dia lah ni nak menjimatkan masa kita dalam exam nanti. Kalau yang pertama ni pernyataan, automatik yang kedua bukan pernyataan. Tak payah baca soalan, tak apa dah. Buang masa je. Ni kan. Kalau yang pertama tu pernyataan, yang kedua ni automatik lah dia bukan pernyataan. Itu clue mudah untuk menjimatkan masa. Itu. Tak baca pun tak apa. Okay, alright. Okay. Berikutnya. Okay. Soalan kata lengkapkan. Lengkapkan. Okay. Untuk lengkapkan, tengok permis 1, tengok permis 2, yang sama kita potong. Ni. Ini sama. Ni sama. Okay. Ini kata mempunyai sisi sama panjang, ayat berbeza. Ini ayat lain. Nampak? Okay. Ini satu, ini semua tak ambil kalian, tak apa, kita ambil semua. Ini semua ni satu ayat. Ini semua ni satu ayat. So yang tak sama lagi ialah ayat yang warna biru dan ayat yang warna hijau. Kita samakan, kita kumpulkan, jadikan satu ayat yang cantik. Maka ayat ialah kita ambil yang hijau dulu. Kita ambil yang hijau dulu. Baru ambil yang biru. Jadikan satu ayat yang cantik untuk mendekatkan ni. Mesti buat yang hijau dulu, baru buat yang kuning. Faham? Okey. Untuk yang ini, tak persoalan pun, nampak word deduktif. Ini clue dia. Nampak saja word ini, langkah pertama ambil yang ni. Ambil yang ini, letaklah di ruang jawapan. Gitu. Okey, ini. Tapi kena ingat, ini formula untuk sebuah hemisfera. Ini formula untuk sebuah hemisfera. Yang soalan minta kali ialah buatkan 4 hemisfera. Dia nak 4 hemisfera. So, kena buat apa tak? Kena buat apa tak? Letak sini 4. Darab. Darab. So, ini.
Yang kuning itu formula untuk 1. Dia minta buat untuk 4, so darab 4 situ. Cumanya di sini J itu merujuk kepada jejari. J itu merujuk kepada jari. Yang dibagi pula ialah diameter. Ni tak sama kan? 1 jari diameter. So di sini kita kena ingat konsep jejari. Jejari adalah separuh daripada diameter. So kalau jari 21, maka diameter yang J ni kena ubah kepada 11.5. Ubah tu. Ubah J tu kepada 11.5. Sekejap sekejap. Ni kekal. Okey, ni kekal. Cuma yang J tu. Ni. J tu kita ubah kepada 11.5 kuasa 3. Gitu. Ni tahu. Ni ikut soalan tapi kita ambil 95. Kenapa 95? 21 bahagi dengan 2. Sebab diameter jejari adalah separuh diameter. So ambil formula yang asal, cuma gantikan dengan nilai jejari tu. And then ambil kalkulator, okay? Ambil kalkulator, hanya perlu tekankan jawapan akhir je. Kalkulator, kalkulator. Ambil kalkulator, tekan je. Okay, tekan kalkulator, ikut tu. 4 darab 2/3 darab dengan buat kurungan 11.5 tutup kurungan kuasa 3. Okey, yang pi tu lantak biar dulu, tak apa. Dapat begini. Dapat begini, okey, tekan begini. Tekan bagi cantik kan? Tekan ni. Tu. 1,267/3. Okey, masuk itu. So tulis sini. Okey, sama dengan masuk dia. Okey, 12,167 perpuluhan ikut kita tu, perpuluhan 3 kemudian ada pi. Jangan lupa pi ni asal tu. Ni ada pi sini kan. Mesti ada pi tu. Ni mesti ada pi tu. Mesti ada. Bagi tak tukar pi tu. Gini. Dapat 2 markah. Yang ini 1 markah dapat ni. Ganti maklumat betul 1 markah dapat. Okey. Jawapan akhir tu 1 lagi markah jawapan. Ini dah diuji. SPM kita tahun lepas. Kalau ingat lagi lah. Selesai gitu. Okey. Yang ni lagi sekali. Dia nak ayat tu jadi ayat yang benar. Bila nak ayat benar, kalau kosong di tengah, guna word dan ataupun atau. Ini, dia kata perdana. Ayat ini palsu sebab 81 bukan perdana. Ini ayat yang palsu. Nonagon 9 sisi. Ayat ini ayat yang benar. Ayat ini ayat yang benar. So bila 1 palsu, 1 benar, nak membenarkan dia, kita akan guna word atau. Itu word dia. Okey, faham? Okey, kalau kosong di depan, kita guna perkataan semua ataupun sebilangan. Dia kata negeri di Malaysia ada U luar negara. Cawangan dia. So dekat Perlis ni cuma ada Unimap saja. Dia tak ada universiti daripada Amerika apa semua itulah, tak ada. Kedah ada universiti antarabangsa Al-Bukhari. Okay? Selangor lagi lah banyak universiti luar negara. Tapi tak semua negeri ada universiti luar negara. Untuk benarkan dia, kita gunalah perkataan sebilangan. Sebilangan. Kalau guna dan, ayat itu jadi ayat palsu. Sebilangan. Jadi ayat itu benar. Okay, alright. Okay, B. Nampak word songsang. Okay.
Nampak word implikasi ke, akas ke, songsang ke, kontra ke. Ayat pertama ni songsang lah, sorry ya. Songsang, okay, sorry typo lah. Ni bukan kontra, songsangan. Okay. Bila nampak saja word songsang ke, okay, kontra ke, akas ke, implikasi ke, yang pertama kali mesti ada word jika maka. Tu mesti ada. Mesti ada jika maka. Okey. Huruf kecil lah kan? Huruf kecil. Huruf besar sebab huruf kecil tak. Korang tak salah. Okey ni. Jika maka. Okey. Nampak word songsang. Tu je. Okey. Nampak word songsang. Okey. Sebab nota sikit sini. Okey ni. Nampak saja word. Okey ni clue dia. Okey. Clue dia. Nampak saja word implikasi, akas, songsangan dan juga kontra positif. Okay, nampak word ni? Wajib ada. Okay. Nampak saja word ini, first kali lah, nampak saja word ini, automatik mesti ada perkataan jika maka. Okay, mesti ada perkataan jika dan maka. Wajib ada. Cuma bezanya apa? Okey, dalam ini ada 2 ayat. Selepas jika, ayat pertama. Selepas maka, ayat kedua. Okay. Untuk songsang. Sebab semua kalian jawapannya lalang kan? Ni sudah. Okey. Untuk implikasi, dia sama macam soalan. Ni. Okey. Ni pakai nota ni. Implikasi sama macam soalan. Untuk akas, okey, untuk akas ni ialah implikasi kedua. Akas ni adalah implikasi kedua. Implikasi yang kedua. Okey, kemudian kita ada songsangan. Kemudian kita ada kontra positif. Gini ya. Alright. Okey. Nampak saja word ini ni implikasi. Okey, implikasi. Nampak saja word akas. Okey, nampak saja word akas. Nampak saja word songsangan dan nampak saja word kontra positif. Nampak saja ayat perkataan ini, automatik jawapan kita mesti ada jika maka. Copy paste dulu ni. Okay. Mesti ada word jika maka. Tak ada jika maka, automatik jawapan kita salah. Okay. Tak ada jika maka, automatik jawapan kita salah. Dia mesti ada word jika maka. Cuma beza je lah, implikasi sama soalan, akas kita ubah tempat. Yang merah pergi biru, yang biru pergi merah. Itu akas. Ubah tempat, kekal simbol. Untuk songsangan, sama macam soalan, tapi ubah simbol. Kalau dia besar, ubah menjadi kecil dan sama. Kecil dan sama. Bukan kecil saja, kecil dan sama. Okey. Kalau dia besar, ubah kepada kecil dan sama. Begitu. Kontra positif pula, ubah tempat dan ubah maksudnya yang ini pergi di depan dan yang ini pergi belakang. Okey. Maksudnya biasanya yang ini tempat kekal. Simbol tukar. Ini tempat kekal, simbol tukar. Okey. Yang ini pula tempat kekal. Ini pula tempat kekal, simbol tukar. Okay, ini simbol kekal. Yang ini tempat kekal, simbol kekal. Yang bawah tu tempat kekal, simbol tukar. Yang bawah tu pula
Okay, tempat kekal, bukan tempat kekal. Tempat tukar. Ni tempat tukar simbol kekal. Yang hujung kali, yang ni pula tempat tukar simbol juga tukar ni. Yang ini tempat tukar simbol tukar. Okay, tempat tukar simbol pun tukar. Tu benda dia. Jadi untuk kes ni, dia nak songsangan. Bila nak songsangan, apa benda? Sama macam soalan, tapi ubah simbol. Maka jawapan dia, yang ini. Lepas tu dia kata apa pula? Dia kata, tentukan kebenaran. Nak tahu ayat ini, benar ke palsu? Okay. Untuk tentukan benar palsu, tengok ni. Okay. Apakah nombor? Okay. Apakah nombor? Kita mula dengan biru dulu. Okey, apakah nombor P kurang sama 11? Okey, P kurang sama 11, nombornya bermula dengan angka 11. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5 dan seterusnya. Okey, kecil. Itu nombor kurang 11. Apa pula nombor yang ni? Apa nombor P kurang 13? Okey, P kurang 13, nombornya bermula dengan angka 13. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6 dan seterusnya. Okey, tersusun ikut tempat dia. 11 kan? Belakang sikit. Ni tu. Tengok. Oleh sebab di atas tu ada ruang kosong. Atas ni ada ruang kosong. Ni kosong ni ruang ni. Dan bawah tu ada isi. Maksudnya bila bawah tu ada nombor, atas itu kosong, maka ayat ini menjadi ayat yang benar. Ayat ni menjadi ayat yang benar. Maka lagi yang berikutnya. Okay, boleh faham? Okay, itu cara menentukan kebenaran ayat. Okay, yang ni pula. Yang saya tadi soalan tadi kan? Okay. Cluenya, nampak sahaja induktif. Okay, kadang-kadang disebut aruhan. Okay, kadang-kadang disebut aruhan, sama jugalah. Tapi cluenya lah, nampak sahaja induktif ke aruhan ke, langkah pertama, sebelum sama dengan tu, kita just abaikan saja. Maksudnya yang tak ada benda pelik tu, abaikan dia. Ni abaikan je. Lantak dia lah. Itu step pertama. Okey. Alright, langkah pertama kayak gitu. Okay, first kali yang tu fill dia kurang sikit. Okey. Sebelum sama dengan, kita abaikan. Selepas sama dengan, yang sama kita akan salin balik. Apa yang sama? 3 kurungan tolak, itu sama. Yang sama tu kita akan salin balik. Itu step pertama. Yang sama kita salin semula. Yang tak sama kita wakilkan dengan huruf N sahaja. Huruf lain tak diterima. Okey, hujung tak sama juga, tak huruf N juga. Okey, nampak dia? Yang sama sini, saya copy paste dulu ni. Okey, yang sama kita salin balik, yang tak sama letakkan huruf N. Ni tak sama, ni tak sama. So langkah pertama kita, yang sama salin balik, yang tak sama letakkan huruf N. Okey, yang pertama serta warna biru tu. Okey, yang lain serta warna hijau tu. Okey, dan selepas dah ganti semua tu, kita komakan dia. Okey, dah siap ni, kita komakan dia. Letak balik N dia. N dia sentiasa nombor 1, 2. Okay, 1, 2, 3, 4. Nak buat lebih tak apa. Tapi pastikan paling-paling kurang ada 3 titik. Kurang tak boleh. Tu. Tapi dekat sini tahu. Kita kata N kita 1, 2, 3, 4. Tetapi malangnya soalan tak kata gitu. Okay. Kita je kata 1, 2, 3, 4. Sedangkan soalan kata apa? Kita check juga. Okay. Okey, untuk yang pertama.
kita kata, okey, ni soalan. Ni jawapan. Okey. Jawapan kita kata N kita 1, 2, 3, 4. Tak payah buat sampai habis. Buang masa kan. Okey. Kita kata N kita 1, 2, 3, 4. Itu kita kata. Sedangkan soalan kata, soalan kata untuk yang pertama biru tu, okey, biru tu, okey, soalan kata Saya daripada SRP. Saya seperti kelas-kelas lain juga, kita memang dapat perancangan lah. skop ya. Kita pun tahu kita punya kelas pun Okey. macam jauh. Okey. Soalan kata 1, 3, 4. Jawapan kata 1, 3, 4. Tapi soalan kata, yang pertama soalan kata 1, 8, 2, 7. Kita kata 1, 2, 3. Tapi jawapan kata di belakang tu ialah 5, 10, 15. So apa kena buat? Kita kena adjust jawapan kita. Kita kena adjust jawapan kita. Jadi nak adjust jawapan kita apa kena buat? Okay, step pertama kita check tengok. Jadi mungkin sebenarnya agak adil. Saya cuma nak tanya Ha? kalau memang terus cantik lebih terus, tapi kalau paling tidak pun kita Ya. pilihan memang wakil tu ya. Maksudnya kita ada sediakan barang-barang. Okey, gini. Okey, so kita kena adjust jawapan kita. Di mana, macam mana satu dia sama ada 1 tambah kosong ataupun 1 darab 1. Dia ada dua keadaan lah. Sama ada 1 tambah kosong ataupun 1 darab 1. Dia ada dua keadaan. Gitu. Okey. 2 jadi 8 sama ada 2 tambah 6 ataupun 2 tambah 6 dapat 8. Okey, 3 dan 7 sama ada tambahkan dengan 24 ataupun tambah 4 ataupun darab ni, okey, ataupun darab dengan tukar satu darab ni darab 4. Ini sama ada tambah 24 ataupun kita darabkan dengan 9. Kita follow tu. Okey. Sama ada tambah kosong ataupun darab 1. Yang ini pula sama ada tambah 6 ataupun darab 4 ataupun tambah 24 darab ni. Tapi di sini pun tengok. Ni darab 1, darab 4, 9. Masih tak sama. Kita nak 1, 2, 3, 4. Macam mana 1 dari 1? Mestilah darab 1 juga. Dapat 1. Macam mana angka 2 boleh jadi 4? Bermaksud ini patutnya darab 2, darab 2. Nampak tak? So di sini maksudnya 2, okey ni ya. 2 darab 2 dapat 4. Macam tu. Dari 2, faham tak ni? Okay. 2 darab 2 darab 2 dapat 8. Ini 1 kali 1 dapat 1. Ini pula kalau kita nak guna nombor 3 tu, maksudnya 3 darab 3 darab 3 dapat 27. Faham tak ni? Faham tak? So maksudnya, kalaulah nombor itu N, bermaksud kalau yang tadi 3, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 1. So kalau lah nombor tu N, mestilah N kali N kali N. Kalau N kali N kali N, bermaksud N itu akan jadi kuasa 3. Bermaksud dekat ruang jawapan kena adjust, letakkan dia kuasa 3. Ni. Kena adjustkan dia letak nombor kuasa 3. Barulah ayat ini menjadi ayat yang benar. Okey. Yang ini pula. Kita kata jawapan 1, 3. Jawapan kata 5. Okey. Macam mana 1 jadi 5? 1 kali 5. Okey. 1 tambah 4 ataupun 1 kali 5. Macam 1 tambah 4 ataupun 1 kali 5. Gitu. 2 jadi 10 sama ada 2 tambah 8 ataupun 2 kali 5. 3, 15 sama ada tambah dengan 12 ataupun 3 kali dengan 5. Ini bermaksud pattern. Kalau nombor itu N, okay. Kalau nombor itu N, jangan 5. Okay. Kalau nombor itu N, bermaksudnya tadi N
kali 5. Kan pattern sama tu? Okey, ingat atas tu. 1, 2, 3. 5, 5, 5. Sama kan? Bila sama maksudnya yang hijau ni, dia kena darabkan dengan 5. So, darabkan dengan 5. Adjust sikit, buat simbol, darab 5. Ni kena adjust gini. Okey? Siap. Baru betul. Ataupun nak selamatnya, N kali 5, dapatlah 5N. Adjust macam tu. N kali 5, dapat 5N. Boleh juga macam ni buat ke ni. Okey. N. Gitu. Okey, so kalau yang ini betul semua, barulah yang N13 yang purple tu, markah dapat juga. Kalau yang ini salah, yang belakang tidak akan dapat markah. Walaupun dia betul. Belakang 1, 2, 3, 4. Sama je. Boleh faham tak? Okey. Ayat ini pula kata. Seterusnya kata, cari sebutan ketujuh. Untuk kes ni, dia nak nombor yang ketujuh. Apa kena buat? Ambil formula ini, letak di sini, letak sini, kemudian yang huruf N ni, gantilah dengan angka 7. Ni 7, ni 7. Okey. So, apa kena buat? Ambil formula 3 kurungan 7 kuasa 3 ikut ya. Tutup kurungan, tolak 5 kurungan 7. Sama dengan 94. Itu je. Okay, alright. Faham lah? Okay. Ni tadi macam kita ada slide dia, nanti awak rujuk slide tu check jawapan lah. So ini nampak word implikasi cakap tadi, mesti bukan jika maka. So macam nak buat? Sebelum jika, ini ayat yang pertama. Okay, sebelum jika, ayat pertama. Selepas jika, ayat yang kedua. Okay. Bila nampak implikasi saja, implikasi ke akas ke songsang ke, nampak betul? Mesti ada word jika dengan maka. Okay. Ya. Okay. So jika apa? Mesti buat yang ni dulu. Jika yang biru. Jika yang biru. Okay, jika yang biru, maka yang hijau. Tu aja dia. Jika yang biru, maka yang hijau. Itu. Okay. Jika yang biru, maka yang hijau. Untuk ayat yang kedua, kita ubah tempat sahaja. Okay. Jadi, kita buat yang hijau dulu. Okay. Jika yang hijau, maka yang biru. Itu adalah ayat untuk soalan ini. Siap. Okey. Sesana? Okey. Untuk yang ni saya kata tadi, ini adalah formula. Cluenya adalah nampak word deduktif. Nampak word deduktif, first kali lah ambil formula, letak di ruang jawapan. Gini, ambil formula, letak jawapan ni. Di mana dia kata apa? N itu merujuk kepada sisi. N rujuk kepada sisi. So, kalau sisi dia N, dia nak sebut apa? Buat yang ada 20 sisi. So, apa kena buat? Just ubahkan huruf N tu kepada angka 20. Ambil yang ni, okay, tukarkan nombor N tu kepada nombor 20. Step yang pertama. Okay. Ni gantikan 20. Gitu je. 20, 20. Dapat satu markah. Lepas tu sama dengan tak jawapan akhir je. Gitu je.
Okay. Ini. So ambil kalkulator, tekan jawapan. Ikut dalam kurungan tu. Okay. Ikut dalam kurungan tu. Okay. Kurungan 20 tolak 2 tutup kurungan kali 180 diperkan dengan 20. Dapat jawapan. Iaitu 1 dan 2. Siap. Dah settle. Okay. Semudah itu saja untuk soalan ini. Okey, yang ni senang. Dia nanti awak rujuk tadi. Okey, siap lihat hujah ni. Yang ni. Adakah hujah ini sah? Dulu tanya. Sah tak sah? Untuk sah tak sah, kita tengok bentuk. Okey. Nampak word semua dan sebilangan. Ini bentuk satu. Tapi check dulu. Okey. Dia kata apa? Semua sebilangan poligon. Okey, ini ayat pertama. Ada merah, ada biru. Okey. Ada merah, ada biru. Ayat pertama. Tiba-tiba muncul ayat baru ABCD. Warna hijau. Okey. Tiba-tiba ada warna hijau. Okey, warna hijau. Warna hijau. Okay. So, yang ini pula kata apa? Ada merah. Yang ini ada biru. So, bila merah, biru, hijau, merah, hijau, biru, ayat ini memenuhi hasrat ataupun bentuk yang pertama. So, hujah ini sah. Kenapa sah? Kerana akur bentuk satu. Jawapan dia. Simple. 2 markah. Okay. Kalau dia buat macam ni, contoh dia buat macam ni. Contoh, sebentar sini contoh. Okay, dia buat macam ni. Dia buat yang ni dulu. Okay, dia buat biru dulu. A, B, C, D mempunyai ini. Okay, ini ialah poligon. Ini contoh soalan. Okay, dia buat macam ni. Okay, contoh macam ni. Okay, dia kena gini. Okay, macam ni dia buat. Okay, ialah poligon. Okay, ialah poligon. Okay. Kalau begini, hujah ini tidak sah. Kenapa tak sah? Sebab dia tidak akur bentuk satu. Kenapa tak akur? Sebab dia mesti buat hijau, mesti explainkan yang merah dulu. Tapi yang ini, dia explainkan yang biru dulu. Okay, that's why dia tak sah. Walaupun bentuk satu, tapi tak sah. Sebab apa? Dia explain biru dulu. Dia mesti explain yang merah dulu. Itu kena ingat. Okey. Yang kedua. Adakah hujah ini munasabah? Okey. Untuk munasabah pula, kita cek tengok. Adakah semua ni betul? Okey. Sebilangan poligon 5 sisi. Ayat ini benar. Kenapa benar? Okey. Hujah kata, hujah ni palsu. Kenapa palsu? Sebab suatu poligon, dia mesti ada paling kurang 3 sisi. Bukan 5. So, ini palsu. Okey. A, B, C, D semua poligon. Okey. Ini benar. Kenapa ini benar? Kerana poligon ni, dia mesti ada paling kurang 3 bucu. Maksudnya paling kurang mesti ada 3 huruf. Di sini ada 4 huruf. A, B, C, D. So, ayat ni benar lah. Okey. A, B, C, D mempunyai 5 sisi, ayat ini palsu. Sebab apa? Bila A, B, C, D, dia paling kurang mesti ada 3 sisi. 4 sisi. So, bila ada benar palsu gini, ayat ini walaupun dia sah, tetapi dia tidak munasabah. Okay? Ayat ini tidak munasabah. Okay. Kenapa tidak munasabah? Kerana, alasan kita kerana apa dia tak munasabah? Ada premis, buat ni. Premis 1, alasan kita, premis 1 dan kesimpulan palsu. Gitu jawapan kita. Tapi kalau dia tak sah, bila dia tak sah saja yang ni, automatik dia juga tidak munasabah. Bila dia tak sah saja, automatik dia tidak munasabah. Tak payah fikirlah dia benar palsu. Tak sah je, automatik dia tidak munasabah. Tidak munasabah. Itu cara dia. Tak sah, automatik dia tak munasabah.
Okey, dan yang akhir sekali ini. Cluenya. Kuat tak kuat. Okey, untuk kuat tak kuat, kita akan tengok dia punya kesimpulan. Ni tengok ni. Adakah ayat ini benar atau palsu? Dia kata sebilangan bola dibuat guna getah. Ya, ni benar. Sebab apa? Bukan semua. Contoh macam bola petang, dia guna besi. Okey, lontar peluru guna besi. Bola sepak dia guna getah lah. Okey, kalau hoki dia tak guna getah. Takraw tak guna getah, dia guna apa? Rotan tu kan, bulu tangkis tak guna getah. Jadi bila semua tak semua dia guna word sebilangan, maka ayat ini adalah ayat yang kuat. Okay. Kuatlah. Bila dia benar, kesimpulannya benar dia kuat. Kenapa dia kuat? Kerana kesimpulan dia benar. Alasan kita. Okey. Kemudian adakah dia meyakinkan? Untuk tengok yakin tak yakin, tengok premis. Bola sepak buat dari getah. Ayat ini benar. Okey. Tengok ni ya. Okey, untuk tengok dia yakin tak yakin, tengok bahagian ni. Okey, bola sepak buat dari getah. Ayat ini benar. Bola tampar buat dari getah. Ayat ini benar. Petang ini palsu. Petang buat bola petang buat dari besi. Ini juga benar. Bila semua benar, hujan dah lah dia kuat. Dia juga meyakinkan. Hujan juga meyakinkan. Kenapa meyakinkan? Kerana semua premis benar. Okay, semua premis benar. Okey, yakin tak yakin, tengok premis. Kuat tak kuat, tengok kesimpulan. Okay, alright, settle. Okay, so untuk yang baki ni, saya masalah ni ya, tengok. Dia kata apa? Buat kesimpulan secara induksi. Induksi ke induktif ke sama je. Okay, ni. Tengok, 4, 5, 6. 4, 5, 6. Kan tak sama tu? Bila tak sama, tak gini. Okay, oh sorry, mana dia? Alamak. Ya. Bila tak sama, letak huruf N. Habis semua dah. Okay, so N ni apa dia? N kita mestilah N kita mesti nombor 1, 2, 3, 4 kan macam tu kan. Okay. Cuma kita tengok. Kita kata N kita 1, 2, 3, 4. Clue ya. Kita kata N kita 1, 2, 3, 4. Sedangkan dalam rajah tu 4, 5, 6. Ini maksud nombor ini kena adjust sikit dengan cara tambah 3. Kenapa tambah 3? Supaya kalau N kita 1 tambah 3 dapat 4. Kalau N kita 2 tambah 3 dapat 5. Kalau N kita 3 tambah 3 dapat 6. Kena adjust macam ni. N itu ni dibuat tambah 3 supaya nombornya menjadi begini. Ni dapat daripada 1 tambah 3. Ni ya. Kenapa dia tambah 3? Inilah benda dia. Okay. 4 dapat daripada 1 tambah 3. 5 dapat daripada 2 tambah 3. Okay. Ni 3 tambah 3. Jadi maksudnya sini lah nombor kita akan ditambah 3. Jadi itu. Faham? Okay, so ini betul 1 markah. Ini hanya dapat markah kalau ini betul. Boleh faham? Okay, so habis ni. So cuma tinggal bakinya. Yang ini saja yang awak kena buat sendiri. Sikit dia. Okay, buat sendiri kan. Nanti awak cek skema jawapan esok. Ataupun tengok slide nanti. Untuk baki jawapan. Jadi semua kita buat dah. Okay. Ni. Ada. Ni clue dia simple je. Tak baca. Tak apa ni. Ada M. Ada M. Kalau setiap nombor itu ada huruf yang sama sahaja, tak payah fikir banyak, dia memang penyataan. Tu. Oh, Allahu Akbar. Sorry ya. Okay. Kalau ada huruf yang sama kita tempat, dia penyataan. Tapi kalau sini tak ada M, dia bukan. Itu kedua. Kalau ada huruf, mesti semua ada tempat. Sama.
Okay, alright. Okay, so tinggal ni tak buat. Ni awak kasih lah sebagai latihan awak. Nanti awak check jawapan sikit nanti untuk tengok jawapan. Kalau betul semua, okay tu. Faham? Okay, so untuk malam ni, itu saya share dengan awak semua. Terima kasih. Semoga dapat apa ilmu. Boleh faham lebih banyak. Dan tajuk ini confirm ada dalam aspek kita nanti. So, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Assalamualaikum. Cikgu.